Mari lihat Perdana Menteri kita, seorang tidak beradab, tidak berbudi bahasa. Asal buka mulut mesti mencaci dan menghina orang. Sentiasa berucap dengan nada suara yang tinggi, seolah-olah seluruh rakyat Malaysia adalah hamba kepadanya. Hari ini menang, esok minyak turun. Pakai otak lah, tak baca ke? Orang tua ini umurnya hampir 80 tahun tetapi masih mengeluarkan kata-kata kasar seperti pakai otak lah, tidak baca lah. Aku cukup geram dengan apa yang dikatakannya. Anwar Ibrahim, kau ni siapa? Bapa aku pun tidak maki aku begitu tau. Anwar Ibrahim, dulu ketika kau menjadi pembangkang, kau sendiri janji dengan rakyat. Jika kau menang menjadi Perdana Menteri, besok harga minyak turun. Tiada sesiapa yang paksa kau buat perjanjian tersebut. Namun, hari ini kau tidak menunaikan janji. Sebaliknya, kau menghina kita dengan bahasa kesat, tidak pakai otak lah, tidak baca lah. Tak apa. Sekarang seluruh rakyat Malaysia mengenali siapa kau sebenarnya. Kita akan hukum kau di dalam pilihan raya umum yang akan datang.